Anda ada emas, dengar dua soalan ni mungkin relevan untuk anda. Yang pertama, kalau kena tunggu 3 tahun baru boleh jual emas, macam mana saya mau untung? Saya mau pakai duit sekarang. Lama betul saya mau tunggu 3 tahun tu. Yang kedua, kalau saya beli emas setahun, lepas tahun saya jual, bolehkah saya untung? Baik tuan-puan, bila kita beli emas untuk simpanan dan pelaburan, kita mesti gunakan duit jangka masa panjang, iaitu duit yang kita agak-agak tidak akan gunakan dalam tempoh 2 tahun ke bawah ni. Kemudian, pastikan kita beli emas yang betul, iaitu emas yang spread bawah 10%. Sebab apa? Purata kenaikan harga emas setahun kira-kira 10%. Jadi kenaikan tu boleh cover balik spread tadi. Kalau kita guna duit kecemasan, memang kita akan terpaksa jual dalam keadaan rugi sebab belum cukup masa untuk harga naik dan cover spread. Saya perhatikan ramai yang beli sekali, lepas tu dia tidak tambah-tambah sudah emas. Bila mau pakai duit, dia jual balik emas yang dia beli yang sekali sejak tu. Memanglah tak untung sebab simpanan tidak bertambah, harga purata pun rendah. Astagfirullahalazim. Cara yang betul, gunakan duit jangka panjang. Kemudian menabung secara konsisten supaya purata harga makin rendah. Kemudian kita hanya akan lebih kaya bila gram emas kita bertambah, bukan bila kita beli dan jual sekali. Faham? Kalau anda memulakan tabungan emas rendah RM100, tiada komitmen bulanan, isi pay biru di bawah, saya bantu anda. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.